Salam guys, hari ni aku nak share korang tentang masalah kepala paip dekat kolah, dekat surau dekat dengan rumah aku ni. Masa ni adalah sehari sebelum berpuasa pada besok hari. So malam ni biasanya akan ramai lah orang nak ambil uduk kan. So ada satu kepala paip ni air dia slow. Aku beli kepala paip yang baru dekat Mr. DIY. Kita kasih buka dulu. Okey, kita buka dan kita try nak pasang kepala paip baru ni lah. Harga pun okey, not bad. Kita ikat dulu dengan tip putih atau white tape ni. Ni cara dia tau. Kalau nak senang, kau kena pusing cara macam ni. Dia banyak membantu kalau kau ikat cara macam ni. Kalau lawan arah, waktu kau pasang nanti dia akan tertanggal-tanggal, tak cantik. Okey, dah siap. Jom kita pasang. Tekan-tekan sikit lah supaya senang nak masuk nanti. Kepala paip ni adalah air daripada tangki. Ini memang tak ada stokok nak berhentikan kepala paip ni. Jadi kita kena get ready lah. Air memancut. 1, 2, 3. Tapi okey lah. Tekanan tak kuat kan. Air kolah. Kalau kata paip daripada paip utama memang laju lah. Tu nampak macam senang je ikat balik. Kita guna ni, kita pakai adjuster. Spanner yang boleh adjust. Kita ketat, okey. So kita adjust nak kasih lurus. Adjust sikit, tengok balik. Adjust sikit, tengok lagi. Adjust sikit, tengok lagi. Sikit lagi. Ya, okey. Settle. Laju. Nampak banyak beza berbanding dengan yang sebelum ni. Okey guys, jumpa lagi pada progres aku akan datang. Bye. Assalamualaikum.